Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. Yang saya muliakan sahabat saya Ustaz Fitri yang mengimami solat Isya Tarawih kita pada malam ini. Tak lupa kepada Bilal jemputan kita yang bertugas pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam Ramadan untuk hari yang ke-25. Malam yang ke-26 kita melaksanakan qiyam kita. Hari yang ke-25 kita melaksanakan puasa, dan malam ini merupakan malam yang ke-26. Begitu pantas masa berlalu. Sekejap sangat kita berada dalam Ramadan. Kini Ramadan dah berada di penghujung 10 fasa yang terakhir. Hanya baki tinggal 5 hari saja lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Fasa terakhir ini ada satu malam disebut malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan bersedia maklum. Itu pun dah mula bercakap berkaitan dengan Lailatul Qadar ini. Ada kata lepas dah Ustaz. Semalam, dia kata semalam malam 25. Macam-macam lah duk sembang kat pejabat tu. Mungkin di antara kita pun sembang. Itulah Ramadan. Setiap kali masuk Ramadan, kita akan bercakap daripada awal Ramadan hinggalah akhir Ramadan. Duk rasa tak pernah duk rasa tak pernah rasa puas hati. Yang pertama, bila masuk Ramadan, tuan-tuan, masuk hari ketiga, keluarlah kadar fitrah tahun 2026. 9, 14, 24. Betul tak? 25. 9, 15, 20, 25, 23. 3 hari masuk Ramadan keluar tentang kadar zakat fitrah. Sembang pula tentang zakat fitrah tu sampai 10 Ramadan, sampai 5 Ramadan, sampai hari ni. Nak bayar berapa tak tahu. Itulah kita Ramadan kita. Sedangkan zakat fitrah tu wajib tak? Ibadah kan? Ibadah. Lepas tu saya tanya Ustaz, saya ni kadang-kadang makan beras mahal, kadang-kadang murah. Dia suruh kita keluar hukum. Nak bayar hak berapa? Hak 9 ke hak 15? Bila tak bagi pendapat, pandangan, dia kata, mana boleh Ustaz? Dia marah kita pula. Dia tak pernah puas hati, diserabut lagu tu, tuan-tuan. Tu bab zakat fitrah. Maka hilanglah tumpuan kita untuk menghidupkan Ramadan. Mai lepas malam 20 Ramadan, cerita bab nak raya pula, Jumaat ke Sabtu. Lah heboh Jumaat. Serabut lagu tu, tuan-tuan. Sedangkan malam 10 terakhir Ramadan itu Lailatul Qadar.
nak memburu pejutan fasa yang terakhir. Tapi duk sembang, duk bahas tentang raya nak Jumaat ke hari Sabtu. Jadi serabut lagu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan itulah. Yang penting kita nak cari Ramadan, kita nak menghidupkan Ramadan bagaimana tuan-tuan istiqamah pada malam ini. Mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan dengan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar daripada Ramadan itqun minan nar, dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan muslimin muslimat dengan baki yang ada dalam khutbah saya pun saya sebut dah, fasa untuk kita memburu Lailatul Qadar. Memburu Lailatul Qadar ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya sebut kepada tuan-tuan dalam khutbah baru ni tuan-tuan, dia bukan sekadar malam disebut dalam ayat Quran je, tak. Yang kata Lailatul Qadar ni malam menentukan nilai hidup kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak menghidupkan nilai kita sebagai seorang hamba Allah? Kena hidup malam-malam Ramadan. Seperti mana yang tuan-tuan lakukan pada malam ni, istiqamah hingga akhir Ramadan. Sebab itu nak tengok sama ada kita berjaya dalam bulan Ramadan ni, tengok di permulaan kita masuk Ramadan, reset hati kita, niat dan matlamat kita. Masuk Ramadan ni mesti imanan wahtisaban. Bila imanan wahtisaban dengan penuh rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin percayalah tuan-tuan akan berjaya dalam bulan Ramadan dan juga bertemu Lailatul Qadar. Tapi kalau kita masuk Ramadan disebabkan perubahan suasana Ramadan itu sendiri, tuan-tuan kita akan gagal. Ada orang dia masuk Ramadan sebab perubahan suasana itu. Di luar Ramadan, sebelum masuk Ramadan, cara hidup kita berbeza. Bila masuk Ramadan, suasana akan berubah tak? Dia akan berubah. Masjid akan berubah. Di rumah cara hidup kita berubah. Di pejabat pun berubah. Keluar daripada Ramadan, kembali balik pada asal. Dia berubah pula suasana tu. Di pejabat pun berubah, di masjid pun lagi berubah lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam yang kedua saya berada di Masjid An-Najah. Ada orang tanya, ustaz lama tak nampak ustaz ni. Mentang-mentang ustaz duk karya lain lah ni. Tak tuan-tuan, saya Masjid Muhammadi pun semalam ya, malam tazkirah saya hari Jumaat lepas. Bila saya pergi tuan-tuan, ramai. Bila saya tengok tuan-tuan, saya ingat 2000 ada apa. 180 penuh orang utama termasuk muslimat. Bukan nak cerita hak 2000 tu. Nak cerita tuan-tuan muslimin muslimat, Masjid Muhammadi dia buat 20 dan juga tazkirah. 8 dia akan berhenti. Ramai tak? Ramai. Insya' ramai. Tengok hampir 2000 lebih saya rasa. Semangat tengok ni. Lepas 8 tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak tazkirah habis, keluar habis. Ada semayang sunat witir di belakang, ada yang balik bawah semualah. Tuan-tuan muslimin muslimat, itulah Ramadan masing-masing. Sebab tu Ramadan ni untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa. Maka kita buat pilihan kita sendiri. Yang penting apabila masuk Ramadan, kita memahami keistimewaan yang ada Ramadan. Apa yang kita nak rebut, yang Allah tawarkan kepada kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Banyak keistimewaan dia. Saya pun main malam pertama ni Masjid An-Najah, saya rasa seronok. Bukan seronok siapa, kawan-kawan saya berubah banyak. Kawan-kawan saya harapan saya berubah. Bakat-bakat serban semua. Baguslah tu. Itulah Ramadan. Saya pula orang tanya, ustaz pun lain pakai serban atas kepala. Ini saya akan jawab lepas Ramadan nanti. Pasal saya pakai macam tu. Tak pakai serban. Ada orang tanya tak tu pun. Itu kita suka duk tengok dan kita akan bercakap dan kita akan tanya perubahan-perubahan yang berlaku pada diri kita. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk Ramadan tu nak berebut, bukanlah perubahan suasana masjid ramai kita kena pergi. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, had 2000 tadi keluar. Bila keluar tuan-tuan, ada yang buat itu atas pilihan masing-masing. Ada yang istiqamah tunggu sehingga Ramadan sebab dia nak rebut peluang pahala yang lebih dalam bulan Ramadan. Itu atas diri masing-masing. Sebab ibadah tu untuk kita, termasuk zakat fitrah tadi. Bila kita buat bayar lebih, untuk siapa? Untuk kita, kan untuk orang lain. Kita bayar 9, silakan.
Bayang 15 pun silakan, bayang 3 silakan. Tapi ni ibadah. Bila ibadah, pasal apa kita jadi serabut lagu tu? Bila mat ibadah jadi serabut. Sedangkan hak-hak dunia ni kita tak kisah pun. Kalau 120 pun kita bayar. Tapi bila mat ibadah dia jadi lagu tu. Maka tuan-tuan muslimin, Ramadan ini ajak kita bagaimana kita istiqamah dengan lepas solat Isyak disambung dengan sunat tarawih 8 rakaat, disambung dengan witir 3 rakaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 10 terakhir Ramadan tuan-tuan kita buat pencutan lagi. Kita awal 4 pagi kita bangun untuk menghidupkan qiyamul lail, sama ada di rumah ataupun di masjid. Nampak tak Ramadan tuan-tuan muslimin muslimat? Lepas tu Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata apa? Awwalur rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang tu pada malam ini dinilai lebih baik daripada hidup kita sepanjang hayat kita. Yang kata itu qadar tu. Bukan takat 8,000 bulan yang sebut dalam ni kan. Bukan takat kata 83 tahun 3 bulan. Amalan malam Lailatul Qadar tu, mana sepanjang hidup kita, umur kita tak lama. Tapi amalan tersebut tuan-tuan muslimin dan muslimat, dia ibadah sepanjang usia kita. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, malam tu dosa-dosa kita nak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sepanjang hidup kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu rahmat dibuka seluas-luasnya kepada kita. Sebab itu tajuk kita pada malam ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, leburkan dosa di bulan Ramadan ni. Nak lebur dosa, amalan tu lah. Amalan yang hak kita hidup sepanjang Ramadan tu. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih tu. Allah nak ampun dosa-dosa kita yang lalu dengan syarat masuk Ramadan dengan penuh rasa keimanan dan juga pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari Lailatul Qadar pun sama juga, baca Quran pun sama. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Kalau kita hidupkan amalan kita, ibadah kita dalam Ramadan, insya-Allah kita akan capai. Bagaimana capai ni? Kena ikhlas. Betul, saya dah riset niat di hati kita dan matlamat kita berada Ramadan. Maknanya keikhlasan hati. Tuan-tuan, saya nak bawa satu cerita. Seorang ulama tasawuf, orang hebat tuan-tuan. Dia sebut tiap malam di mana-mana sekarang saya sebut benda ni. Nak cerita keikhlasan hati ni. Kita nak jadi lagu tu. Syekh Abdul Aziz bin lupa. Bukan bin lupa bin dia. Syekh Abdul Aziz, dia ulama tasawuf. Seorang ahli ibadah ketika tu orang yang paling hebat. Nama dia Syekh Abdul Aziz bin saya lupa. Muslimin muslimat, apa kerja buat dia? Ahli ibadah. Buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja dia buat ibadah kepada Allah. Dia sebut buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja ibadah dia buat, apa saja perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan. Satu hari malaikat pergi ke Lauh Mahfuz, tengok buku amalan. Nama Syekh Abdul Aziz ini tercatat di pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia ahli ibadah, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nama dia tercatat di buku catatan amalan di Lauh Mahfuz tu, di pintu neraka, nama dia Syekh Abdul Aziz tu tertera di pintu neraka. Malaikat ni rasa kesian dekat dia. Kesian kat dia sebab dia buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya nama dia berada di pintu syurga. Tapi sebaliknya berada di pintu neraka. Malaikat rasa kesian. Maka malaikat turun datang jumpa Syekh Abdul Aziz. Dia kata, Syekh Abdul Aziz yang hang sibuk buat ibadah kepada Allah sampai teruk sampai kini, sedangkan nama kamu tercatat di pintu neraka. Kalau kita lah, orang hebat kita, kejut beruk kita tuan-tuan, duk buat ibadah puluh ni. Tapi Syekh Abdul Aziz relax ya. Apa jawab Syekh Abdul Aziz ni? Dia kata, urusan neraka, urusan syurga itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan aku sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas aku sebagai seorang hamba mengabdikan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah aku kepada Allah Subhanahu wa taala, buat apa saja yang Allah suruh. Soal neraka, soal syurga itu urusan
Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan jawapan tu, malaikat balik tengok buku catatan amalan dia, dah berubah dah daripada pintu neraka ke pintu syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seronok malaikat ni turun bagi tahu, khabar berita kepada Syekh Abdul Aziz ni, wahai Syekh Abdul Aziz, nama kamu sekarang ni dah berada di pintu syurga. Pun keadaan dia sama aja. Kalau kita khabar tu seronok melompat lah, tak payah semayang dah lepas ni masuk syurga dah. Tapi Syekh Abdul Aziz ni sama macam soalan hak pertama hak mereka tanya dia tu. Daripada tahap pintu neraka, mai hak kedua pintu syurga, sama aja keadaan wajah dia. Sebab apa tuan-tuan muslimin? Jawapan yang sama. Dia kata apa? Soal syurga, soal neraka itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan aku. Urusan aku hanyalah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pengabdian aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang Nabi buat. Yang Aisyah tanya Nabi kan, baginda Nabi SAW semayang sampai bengkak kaki. Tengok apa jawapan Nabi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebab yang namanya tercatat di pintu neraka? Dosa tuan-tuan kecil aja yang dia buat. Kita rasa kecil tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Apa dosa dia? Ketika umur dia belasan tahun, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pernah lalui zaman tu, zaman remaja belasan tahun. Balik sekolah penat, letih, rehat di atas kursi, atas kursi tertidur. Tak tertidur pun, relax, pejam mata lagu tu. Syekh Abdul Aziz dengar tapak kaki mak dia menghampiri dia. Dia tahu kalau mak main ni mesti nak suruh pergi mana-mana ni. Yang tu je. Jadi nampak dengar tapak kaki mak dia sampai dekat dia tu, dia buat-buat tidur. Macam kita lah, buat-buat tidur. Dia tahu ni mak main ni mesti nak suruh pergi kedai pergi beli rempah ke apa. Jadi dia buat-buat tidur tuan-tuan. Jadi melalui mak ni, bila tengok anak tidur tu, mak dia kata apa? Anakku letih kot balik sekolah. Tak gamak nak suruh, sedangkan dia buat-buat tidur. Maka mak dia keluar pergi belilah atas urusan mak dia. Tinggal anak dia. Dosa tu je tuan-tuan, buat-buat tidur lah. Tu pun dah tercatat dah nama di pintu neraka. Kita ni lebih daripada tu lah. Masuk saya bercakap ni dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan saudara mara kita. Sebab tu nak masuk Ramadan kena clear benda ni tuan-tuan. Buat salah dengan mak, buat salah dengan ayah, buat salah dengan kakak, dengan abang, kena clear masuk sebelum masuk Ramadan. Tidak 30 Ramadan tuan-tuan muslimin muslimat. Tuan-tuan bayangkan kita bertungkus lumuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama kita menyakiti hati orang. Tu Ramadan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, bagaimana kita nak meleburkan dosa Ramadan ni? Amal ibadah kita kena ikhlas betul-betul, seperti mana Syekh Abdul Aziz ni. Tugas kita apa? Buat yang Allah tawarkan kepada kita dalam bulan Ramadan. Buat kebaikan digandakan pahala. Baca Quran digandakan pahala. Selawat ke atas Nabi SAW tiap-tiap hari Jumaat digandakan pahala. Itulah Ramadan. Itu semua amalan-amalan untuk meleburkan dosa kita. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, beberapa cara untuk meleburkan dosa di bulan Ramadan ni. Tuan-tuan buat dah. Mudah-mudahan kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa yang kita lakukan. Yang pertama tuan-tuan, itu selalu kita dengar dah, bertaubat. Taubat dengan sungguh-sungguh, taubat nasuha. Ini tuan-tuan mesti maklum lah, kita tahu dah, cuma atas kita aja. Yang kedua, berpuasa dengan ikhlas. Ikhlas sungguh-sungguh, imanan wahtisaban pula. Baca Quran pun imanan wahtisaban. Jangan duk kalau nak habis satu juzuk. Kadang-kadang kita masuk Ramadan tuan-tuan, di antara kegagalan kita di pertengahan Ramadan ataupun di penghujung Ramadan, apabila kita masuk Ramadan, kita buat pecutan. Perubahan, disebabkan perubahan Ramadan itu bukan pembinaan iman dan wahtisaban. Misal saya bagi, bila masuk Ramadan, kebanyakan kita buat pecutan. Maka tuan-tuan, kita tak heran perubahan itu berlaku, maka masjid kita penuh lah, surau kita penuh. Sebab pecutan, bukan pembinaan iman dan wahtisaban. Ramadan ini tuan-tuan, kita sebagai orang biasa-biasa, termasuk saya ni tuan-tuan, kita kena Ramadan ini dia macam maraton, merintah desa. Dia ada strategi dia, 30 hari perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang. Kadang-kadang kita
pecut tuan-tuan, macam pecutan 100 meter. Pecut tu habis lah. Tahu siapa menang, siapa kalah. Lepas tu habis lah. Merintah desa ni perjalanan yang jauh. Dia ada strategi dia. Kadang-kadang kita semangat. Lepas tu lari-lari, tak larat. Berhenti Ustaz. Slow sikit. Macam kita. Ramadan kita lagu tu lah. Rasa rajin, bakat mai penuh. Lepas tu bila mai pertengahan sikit, dia rasa slow sikit. Nak pergi pasal segan, tak larat. Sebab kita ada halangan-halangan dia. Tak sama masa untuk kita. Dan ujian pun tak sama halangan yang kita akan tempuhi. Bila mai makan banyak sikit, senak perut semua, kita rasa tak selesa, segan nak pergi. Tu maka kalau 10 orang segan, 10 orang tak ada jemaah. Dia makin kurang lagu tu lah. Mana tak sama. Sebab tu amal ibadah ni untuk kita. Sebab tu dia perlu ada strategi. Bila tak larat, kita buat cara kita. Lepas tu bila mai 10 terakhir, pecutan yang terakhir, dia semangat balik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperbanyakkan ibadah. Ibadah ni banyak tuan-tuan dia maklum, baca Qurannya, selawatnya, baca sungguh-sungguh, baca betul. Ada kesungguhan dengan imanan wahtisaban, baca dengan penuh ketertiban. Tak habis satu juzuk pun tak puas, yang penting memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kalau boleh satu juzuk, alhamdulillah. Kadang-kadang dia tak tengok Quran, kadang kita baca Quran, tuan-tuan baca Quran. Dalam duk baca tu, duk tengok pandai lagi, nak habis juzuk yang kedua. Kan? Jadi bila duk tengok-tengok tu, lambat ada 5 lain, dia pecut lah, baca ikut dan lah. Kan kadang-kadang, baca Yasin sudah lah. Tok Imam baca lambat sikit, bawa tuan-tuan. Dia tengok, tinggal lain lagi, nak nak habis Takkan itu Quran kita baca dengan penuh keimanan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab setiap huruf yang kita sebut melalui mulut kita digandakan pahala. Begitu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersedekah, membantu orang. Tuan-tuan buat yang ni dah. Memohon, yang kelima, memohon keampunan terutama pada malam-malam terakhir Ramadan. Ni fasa yang hak kita duk ni. Sebab tu Nabi ajar kita doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa, banyak doa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memperbaiki akhlak kita. Pastikan Ramadan ini dapat mengubah diri kita dan kita keluar akhlak kita Ramadan ni keluar. Apa saja yang kita buat keluar pada Ramadan, kita istiqamah. Saya sebut banyak lah. Saya tak ada model nak cari apa dah. Maknanya sebut baru ni, bila habis penghujung Ramadan ni, maknanya istiqamah ya. Kena faham tentang bagaimana kita nak istiqamah, nak menghidupkan selepas Ramadan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya nak sebut sikit lagi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal terakhir ni disebut Lailatul Qadar ni. Lailatul Qadar bukan sekadar kita hidupkan dengan kebangkitan jasad. Daripada lena tidur kita, semata-mata bangun dengan jasad kita. Takat tu je. Tak dapat Lailatul Qadar tuan-tuan. Itu orang lalai. Maksudnya tuan-tuan, malam itu merupakan malam kebangkitan jiwa kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bangkit dengan penuh kejiwaan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Malam itu adalah merupakan malam untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Malam untuk kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang tidur lena, kita bangun dan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu malam untuk kita merayu dan memunajat dengan kesungguhan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam untuk mohon agar dosa yang memisahkan kita daripada rahmatnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar juga adalah malam untuk kita taubat, malam penyucian jiwa dan malam kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa kerendahan diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah tuan-tuan, malam itu kalau kita rasa demikian rupa, itulah malam Lailatul Qadar untuk kita. Kalau kita bangun tak rasa apa tu, teruskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ayah kita jatuh menangis, membasahi pipi, itu kemungkinan Lailatul Qadar untuk kita. Tak tahu ni semua atas genggaman Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita sebagai seorang hamba Allah, kita usaha. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan tuan-tuan, maknanya
Bagaimana kita meleburkan dosa dalam Ramadan ni, amalan kita hidup dalam Ramadan ni, yakin dan percaya itu yang terbaik yang kita buat. Jangan tengok orang, tengok diri kita. Sebab amal ibadah untuk diri kita, apa saja yang kita buat untuk diri kita. Buat yang terbaik untuk diri kita. Zakat fitrah buat yang terbaik untuk diri kita. Apa amalan yang kita buat, ke 8 dah. Ke 20 itu atas diri masing-masing. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, yakin pada diri sendiri. Reset niat kita untuk kita nak menghidupkan Ramadan dengan baki yang ada, dan insya-Allah tuan-tuan kita keluar daripada Ramadan dengan mendapat keampunan daripada Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada fitrah kehidupan kita yang asal, suci bersih. Apabila kita keluar daripada Ramadan disebut Aidil Fitri itu kembali kepada fitrah yang asal. Wallahu taala alam. Yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaik kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Sabar.